Okey, hai, Assalamualaikum. So, hari ni Azim berada di tapak Said Jaka. Jadi untuk rumah di belakang Azim ni berkeluasan 1545 kaki, ada 4 bilik tidur, 5 bilik air. So untuk hari ni abang kakak dia bernampak, hari ni kita tengah buat progres pemasangan kerangka besi dah. Untuk progres pemasangan kerangka besi ni kita telah capai sebanyak 90% untuk pemasangan kerangka lah. Dan kita akan pasang dia punya fascia box serta selorai lah. Jadi kita nak pergi house tour dah. Kita nak pergi house tour untuk rumah ni. Kita nak pergi house tour, nak tengok rumah yang berkeluasan 1545. Okey, abang kakak dia, kita masuk ke ni dia punya pintu untuk ruangnya kita nak masuk ke bilik dah. Ni pintu dia lah, pintu yang ketiga kita kata untuk rumah ni, pintu ketiga. Okey. Kalau abang kakak dia nampak rumah ni, dia nampak lorong dia. So lorong ni adalah lorong untuk bilik. Bilik rumah ni dia ada 4 bilik. Okey, ni adalah bilik nombor 4 dah. Di sini adalah bilik nombor 4 dia. Boleh nampak. So setiap rumah, setiap bilik yang ada dekat rumah ni dia ada bilik air. Jadi ni adalah bilik nombor 4 dan bilik air nombor 4. Nampak tak? Bilik nombor 4 dan bilik air nombor 4 dah. Jadi seterusnya kita tengok bilik master di sini, bilik master. Ni bilik master bedroom. Okey, bilik master bedroom. So tanah dia berada pada bahagian dalam itulah. Bilik nombor 4, bilik nombor master, dan ni adalah bilik nombor 3. Okey. Ni bilik nombor 3, ada bilik air belakang lah. Ni bilik nombor 3 dah. Okey. Nombor 3. Sini bahagian ruang tamu. Ni bahagian ruang tamu dia. Bahagian ruang tamu. Okey. Ni bilik nombor 2. Ni bilik nombor 2. Okey, ada bilik air. Bilik air nombor 2 lah. Okey. Ni adalah ruangnya family area. Family area nampak tak? Kita tengok kerja tu. Nampak santai beres? Beres. Ni kawasan dining area dah. Okey. Ni kawasan dining area. Memang comel. Okey. Ni kawasan dapur. Ni kawasan dapur. Memang nampak comel lah. Dah. Ni bilik air nombor 5. Okey, terbaik. Mana nak bina rumah, boleh ambil nombor bawah tu.